Okey, bangun baca doa dulu. Belajar baca doa dulu. Saya lihat. Saya start lagi. Push-up. Okey, berduduk. Selalu sikit. Sepik kelasnya. Okey, kita belajar sampai mana dah? Sisa domestik. Ada selagi subtopik hari ni kita habiskan. Apa dia subtopik hari ni? Subtopik. Ha? Langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Kita masuk last hari ni. Langkah habis dah kan? Jadi lepas ni kita akan ulang kajilah untuk peperiksaan awak. Banyak kerja. Okey, sebelum kita mula, saya nak tunjuk video. Yang pertama. Okey. Ya, bye-bye. Awak tengok molek, fahamkan video ini. Dah, fokus. Ini bukan setakat pencemaran udara, tetapi juga termasuk pencemaran air. Ish, habis nanti semua ikan-ikan. Ada sampai nama yang tak sama untuk kegunaan harian. Sebab itulah kita perlu kurangkan pembuangan sampah adik-adik. Lagi banyak sampah kita hasilkan, lagi besar kawasan pembuangan sampah yang diperlukan. Kita lagi banyaklah pencemaran macam ni. Tapi bang, macam mana kita nak kurangkan sampah? Hari-hari semua orang buang sampah. Oh, itu senang je. Hasilkan sampah, letakkan sampah seperti saki-saki makanan ke dalam tong sampah, dan kemudian letakkan barang yang boleh kita semula di tepi tong sampah. Mudah kan? Oh, jadi lori pengangkut hanya akan hantar yang betul-betul sampah je ke tempat pembuangan. Oh, dan barang-barang yang boleh kita semula tu akan dihantar ke pusat tukar semula. Betul tu. Jadi, sampah bukan kemudian. Banyak lagi barang yang tak dihasilkan dari kita semula. Jadi, itulah cara nak selamatkan bumi. Bukan setakat kalahkan alien je. Terbaik. Okey, itu sahaja video. Apa yang awak faham berdasarkan video yang saya tunjuk tadi? Jaga sungai. Lagi? Lagi? Tadi yang mula-mula tu tempat apa? Pembuangan sampah. Pembuangan sampah itu adalah tapak pelupusan sampah. Tapak dia proses sisa pepejat. Lepas tu selagi adalah langkah amalan 3R. Pasal tak tadi video? Sebabnya kita nak masuk hari ni topik, jangan bercakap. Kita nak masuk topik apa? Sebab kita nak masuk langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Awak dah pun belajar kesan, jadi kita nak tahu dah pula macam mana kita nak kurangkan dia. Kita tengok nota sikit fokus, jadi kita buat games. Fokus. Okey. Itik, tak ada itik lagi ni. Okey, sisa domestik. Apa dia lah langkah-langkah ni? Macam mana kita nak mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik ni? Okey, yang pertama. Apa dia? Mula-mula. Amalan 3R. Kita semula tu dalam 3R lah. Apa dia lah 3R? Kita tengok sekejap lagi kan. Okey, ada 5. Jangan bercakap. Awak letaklah beg awak tu dulu. Awak nak pergi mana? Baru start je kelas ni. Buat keluar buku. Okey, ada 5 langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Yang pertama adalah amalan 3R. Yang kedua,
penggunaan teknologi terkini. Yang ketiga, penguatkuasaan undang-undang. Yang seterusnya, pendidikan. Dan yang terakhir adalah kempen. Kita tengok satu-satu. Apa dia amalan 3R ni? Ni apa dah? Reduce, kurangkan. Macam mana saya nak nulis ni? Okey, ni Okey. Reduce, kurangkan. Yang kedua, reuse, guna semula. Lepas tu, recycle, kita semula. Faham ke macam mana kurangkan ni? Kurangkan apa? Apa ni guna semula? Reuse apa? Kita semula macam mana? Faham ke tu? Macam mana saya nak pergi slide seterusnya? Okey. Duk jalan pula. Saya kena terbalik ke? Padang dulu. Tidak. Okey, betul. Okey, kita pergi satu-satu. Kurangkan ni macam mana? Sorry awak. Mengurangkan apa-apa yang boleh menyebabkan sampah seperti penggunaan beg plastik dan bekas polistiren. Faham tak? Kita kurangkan penggunaan bekas polistiren. Beg plastik, kalau tengok kedai-kedai sekarang kan dia dah kurangkan, betul tak? Hari apa? Hari Sabtu lah. Jumaat Sabtu tak ada plastik kan? Itu adalah kurangkan. Okey, seterusnya guna semula. Macam mana guna semula ni? Kita guna semula lah. Guna balik apa barang yang kita ada. Kalau pasal aktiviti yang sebelum ni saya buat kad bergambar tu kan. Saya guna kotak. Pasal tak? Saya guna semula lah tu. Okey, seterusnya kita semula. Kita semula ni macam mana? Menghasilkan barangan baru daripada barangan terbuang seperti penghasilan kraft tangan dan baja kompos. Okey, itu saya ada tengok kan awak buat apa kat belakang tu kan? KLCC guna botol ke mana? Ke kelas mana saya tengok? Itu adalah kita semula lah tu. Okey, awak faham tak kan? Faham? Okey, kita semula. Seterusnya penggunaan teknologi terkini. Apa dia lah pula ni penggunaan teknologi terkini adalah logi waste to energy. Kita guna teknologi yang barulah. Logi waste to energy tu adalah kilang tempat dia proses sisa pepejal. Proses sisa pepejal dia akan jadikan tenaga. Awak tengok sini. Waste collection. Tu plan kita kutip sampah, lepas tu lori akan hantar kepada kilang. Adalah proses ni dia akan hasilkan tenaga, fuel. Dia akan hasilkan fuel, gas, electricity. Okey, itu adalah penggunaan teknologi terkini. Kalau baca sini, merupakan teknologi terkini yang mampu mengurangkan sisa yang perlu dihantar ke tapak pelupusan sehingga 85%. Teknologi ni, WTE ni, waste to energy ni mampu mengurangkan pencemaran bau berbanding tapak pelupusan sedia ada. Okey, seterusnya. Yang kedua, contohnya penciptaan pinggan daripada ubi kayu dapat menggantikan pinggan polistiren. Dan mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Bahan diguna tu dia guna ubi kayu. Jadi mengurangkan kesan sisa domestik. Okey, seterusnya penguatkuasaan undang-undang. Apa dia penguatkuasaan undang-undang ni? Siapa nak baca ke saya seorang? Siapa rajin baca? Cepat. Okey, Amni hok. Baca penguatkuasaan undang-undang. Pihak telah
Okey, yang kedua. Dan 73. Dan okey, terima kasih. Faham tak? Penguatkuasaan undang-undang PBT ni dia telah menguatkuasakan undang-undang. Dia buat Akta Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam. Untuk apa? Untuk menguruskan sisa domestik dengan baik dan sistematik. Kalau tak diuruskan dengan baik, maka teruklah pembuangan sisa domestik ni. Jadi dia kena uruskan oleh badan berkuasa. Okey, seterusnya pendidikan. Siapa baca pula? Boys. Awak. Okey, baca. Saya tu siapa? Iman, baca. Akhir. Siapa bacalah seorang. Cepat. Bangun. Baca seorang. Cepat. Apa dia ni? Pendidikan ni apa? Cepat awak. Baca atas. Okey. Okey. Kedua, kawan sebelah awak. Baju kuning. Nombor 2, baca. Mata pelajaran. Amboi. Baca nombor 2. Panggil murid segi apa habis lalu. Berbagai Okey, terima kasih. Pendidikan ni awak ambil mata pelajaran geografi kan dan sains untuk kita dedahkan pasal alam sekitar. Okey, seterusnya kempen. Apa pula kempen ni? Siapa nak baca? Okey, baca. Agak awak. Kempen telah dijalankan oleh agensi kerajaan pada bukan kerajaan NGO, pihak berkuasa tempatan, PBT dan orang berseorangan. Kempen dijalankan secara menyeluruh melalui pelbagai media sosial. Okey. Jabatan Alam Sekitar telah menjalankan pelbagai kempen seperti kempen kesedaran alam sekitar, kempen 3A dan kempen cinta sungai kita. Cintai sungai kita. Okey, terima kasih duduk. Okey, kempen ni sebagai contoh Jabatan Alam Sekitar. Dia telah menjalankan pelbagai kempen seperti kempen kesedaran alam sekitar, kempen 3R dan juga kempen cintai sungai kita. Okey, jadi itu sahaja. Okey, ada berapa langkah mengurangkan sisa? 5. Okey. Kalau faham, kita main game sikit. Okey, kita uji sikit kefahaman awak. Kejap je. Bukan nak main dark race. Okey, kita akan main game word wall. Ni awak kena dia lalu. Okey, game ni awak kena pecahkan balon dan letak jawapan yang betul. Okey, contohnya kan. Contoh sabar. Okey, mengenakan denda dan hukuman yang lebih berat. Apa dia? Mana? Contohlah. Ada kena awak. Saya dah kena pula dah. Tu penguatkuasaan undang-undang kan. Dan ni. Okey, gitu. Faham? Kalau faham, siapa volunteer nak? Okey, mai depan. Titik tak apalah, volunteer je lah. Ulang mula kan? Mana nak ulang mula? Mula semula. Siapa nak volunteer ni? Mai depan. Jom, kita try. Okey. Mai depan. Awak tak ada sini je. Okey.
lebih berat. Apa dia? Langkahnya mana? Ni saya tunjuk tadi. Okey. Seterusnya. Sabar ada lagi. Skop apa? Ada lagi. Okey. Kurangkan. Guna semula. Kita semula. Apa dia? Dah masuk. Ini nak masuk dah ni. Kena masuk lah. Okey, betul. Lagi? Logi waste to energy. Penciptaan pinggan daripada ubi kayu. Apa dah? Logi e-waste. Waste to energy. Mana? Mana? Apa dia? Okey, betul. Okey, silakan masuk. Ada hadiah ke? Tak ada hadiah ke? Ada ni, nama ada ke? Nah. Apa dia lagi? Soalan. Ada lagi soalan. Siapa nak? Main depan. Siapa nak? Cepat. Ayolah depan. Main depan. Cepat. Siapa nak? Okey. Teruskan je. Soalan lain kan? Okey, soalan lain. Jawab mana? Program pendidikan tentang penjagaan alam sekitar diterapkan kepada generasi muda. Yang mana? Duit. Jawab dulu soalan tu. Siapa nak tolong? Main depan. Mainlah, siapa nak tolong? Seorang lagi. Jawab. Hampir dah masuk. Okey, siapa nak lagi? Puan tak mau? Nak tak? Puan pula. Nak tak puan? Sila ke depan. Sila. Cepat, mula semula. Siapa nak? Okey, dia nak. Puan pula. Mula semula. Tadi kan tak ada jawab lagi. Kejap hak ni hak tadi saya rasa. Okey, ni hak tadi. Kejap awak jawab yang tu yang kau tak ada jawab dia. Hak ni. Mana nak semula? Sambung. Kejap awak jawab hak tadi kan awak tak ada jawab tu. Yang ni tu dah. Ini jawab dah. Okey. Mana kau tak jawab? Kejap soalan yang kedua tadi. Ni pun jawab dah kan? Jawab dah ni. Awak tengok ni. Penggunaan teknologi. Okey, awak jawab yang ketiga. Okey, mai jawab ni. Kempen dijalankan oleh agensi kerajaan, bukan kerajaan. Pihak berkuasa tempatan dan orang ramai. Yang mana? Mana tolong kawan makan? You dah. Salah. Siapa nak tolong? Mai. Mai. Itu salah. Laju lah dia masuk kayak kata. Masuk tak? Dah masuk. Masuk dalam ni. Cepat. Dia kena bagi masuk dalam ni. Ni. Kita kan lalu. Dah masuk juga. Dah masuk. Ada nak jumpa lagi? Seorang je. Awak tu beda hari kan? Bagi orang lain pula. Okey. Seorang je. Mana kita ke? Dua orang. Okey, dua orang. Okey, soalan tadi juga kan? Tak ada jawab tadi kan? Korang duduk dah. Sabar hak ni sebab awak tahu dah. Okey, tekan hak ni pun tak apa. Kita tekan ni. Awak ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Ni kawan awak jawab dah tadi ni. Okey. Masuk tak? Okey, masuk. Seterusnya.
Sabar. Okey. Kau jangan ada hadiah. Okey. Lagi. Okey, kita tunggu hang lah. Masa 2 saat lagi. 4 saat. Sabar. Okey, program pendidikan tentang penjagaan hospital. Tadi awak tak boleh jawab. Awak mana pula? Ni, depan. Program pendidikan. Mana? Okey, masuk. Ada lagi tak salah? Ada lagi. Ada lagi salah. Logi waste. Asal tak? Okey, ada salah lagi tak? Okey, habis dah. Itu saja soalan. Okey. Ada lagi ke? Mana? Soalan sama ke lain? Soalan sama je. Nak lagi ke? Last. Siapa nak lagi? Lagi seorang. Mengapa jawapan? Awak tanya saya pula dah. Kurangkan. Guna semula apa dia? Masuk awak. Okey, betul. Lagi ada lagi tak? Ada lagi belakang tu. Logic waste to energy. Mana? Salah. Cepat. Dah lagi. Salah weh. Okey, betul. Kempen dijalankan oleh agensi kerajaan, bukan kerajaan. Mana? Tengoklah, ada lagi tu. Okey, betul. Okey, tahu. Okey. Itu sahaja untuk game ni. Jadi awak faham dah ke? Faham dah? Okey, langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Okey, seterusnya ada lagi masa. Saya nak awak buat nota sikit. Buat buku tulis tak? Tapi saya akan bagi kertas pizza. Okey. Pizza kalau jadi sampah dipanggil sisa apa? Sisa makanan lah. Betul lah, sisa domestik, sisa makanan. Dia kategori pepejat atau tercair? Pepejat. Sisa organik ke bukan organik? Bukan organik. Organik. Organik tu apa? Ingat lagi tak organik? Boleh hancur, boleh diuraikan. Okey, kalau awak faham, awak kena tulis dekat dalam pizza ni, satu slice ni 1 point. Ada 5 slice. Awak tulis satu pizza ni 1 point. Okey, faham tak? Tak faham? Nanti saya tunjuk awak ambil lah. Video ada berapa ni? 6 awak. 6, okey, bagi. Pizza. 5. Ya, seseorang. 4, 5. Okey. 2. 6 orang. 5. Awak. Ke? 4, 6. Okey. Tu yang masih nama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa orang siapa ni? Ego ada gam. Gam saya hilang lah, siapa ambil? Kita nak gam dulu. Bagi lo, cukup dah ni. Bagi. Bisa. Kalau dok gam ni dia ada. Dah, apa tu? Jangan bising. Cukup lagi. Tak cukup. Berapa lagi? 4 orang lagi. 2. Ni aku. Ni. 4 orang. Cukup tak? Okey. Sorry. Okey. Ada lagi ke? Tak dapat? Lebih pula. Cukup. Semua dapat? Semua dapat? Okey. Kalau dapat, sekejap saya terangkan macam mana nak buat pizza ni.
mesti 1 poin. Contohnya, awak buat langkah-langkah. Tajuk kita hari ni, langkah-langkah mengurangkan sisa domestik. Okey, contoh. Awak tulislah tajuk awak sikit kan. Langkah-langkah mengurangkan. Awak tulislah tajuk atas tu. Lepas tu awak buatlah nombor 1 apa dia? 3R. Gitu je. Lepas tu buatlah R tu apa. Awak buat sikit nota dia. Terpulang pada awak nak buat ikut mana. Awak nak buat ikut sini pun boleh. Ikut kreativiti masing-masing. Dalam pizza tu. Awak tulis dalam pizza tu. Nanti tampal dalam buku. Lepas siap tampal dalam buku. Tulis-tulis. Siapa siap dulu boleh balik. Siapa tak siap tak boleh balik. Okey. Masih ada 15 minit. Tulis tajuk dia. Ada dalam buku awak tu. Langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Tulis kat atas tu. Lepas tu kempen kan. Awak buatlah dia punya huraian sikit. Kempen dia apa. Contohnya ke. Awak tulis sikit huraian nota awak tu. Tulis gitu. Ikut kreativiti awak nak tulis macam mana. Siap tunjuk dulu ke saya baru boleh balik. Dah? Ikut kreativiti. Nak buat warna-warni ke, nak buat macam mana ikut awak lah, ikut kreativiti awak. Langkah-langkah tu. Tengok ada buku tu. Langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Buat ringkasan. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buat ringkasan. Ada 5 kan poin dia. Pizza awak kan ada 5. Buat nombor 1. Okey, nombor 1. 3R. Nombor 2. Apa dia? Penggunaan teknologi. Gitu je. Buat ringkasan dalam tu. Awak jangan tulis panjang-panjang, nanti tak muat. Buat ringkasan, ambil yang penting je. Ambil yang sikit. Ambil yang penting. Gini. Mana? Penggunaan teknologi. Logi waste to energy. Lepas tu ambil contoh dia sikit. Sikit lagi. Tak ada dah. Awak ambil poin kedua tu. Penciptaan pinggan daripada ubi kayu. Gitu je. Siapa ni saya? Buat ringkasan. Yang berkuasa penciptaan. Mana dia pengusaha undang-undang? Awak ambil contoh dia. Contohnya apa dia? Ambil terus poin nombor 2 tu. Contohnya atau pengurusan sisa pepecahan. Ambil tu terus. Gini. Ya. Poin nombor 2. Fasta dia. Awak tulis dengan pensel ke? Apa tak tulis dengan pen? Painting dah ada orang ambil. Malah tu bebel. Jom balik dia. Petek awak tak ada ke petek sawak? Ni comel ni warna orange. Pizza dia. Warna pink. Awak colour sikit. Tinggi lah.
Abi lucu tengok lagi. Okey, boleh. Kalau tak faham boleh tanya. Kalau tak faham boleh tanya. Buat nombor 2 pula. Slice kedua ni, poin nombor 2 pula. Okey. Goteng. Goteng. Boleh? Ini boleh baik. Ambil yang nombor 1. Mana? Okey, 3A. Lepas tu pengurusan teknologi. Ambil ni contoh lagi ni. Penggunaan teknologi terkini kan. Ambil teknologi waste to energy. Teknologi waste to energy. Lepas tu penguasaan undang-undang. Contoh dia dah. Pendidikan. Okey. Betul. 3A tu awak tulis bahasa Melayu dia benar. 3A tu buatlah kurungan. Reduce, kurangkan. Reuse, guna semula. Siap dah? Okey. Kurangkan, guna semula. Okey. Ni awak tulis logi waste to energy ni. Saya tambah lepas tu. Contoh kempen dia dah, pendidikan. Okey. Penguasaan undang-undang atas. Tulislah penuh ni atas dia. Penguasaan undang-undang kan tulis penuh atas dia. Tulis penuh. Aku ambil yang ni. Ambil satu contoh lah. Tulis penuh. Siap dah? Sekejap. Kempen contoh kepada kempen dan jangankan. Ambil contoh kempen apa? Ambil contoh sir. Ni kempen kan, ambil lah contoh sir. Kempen apa yang buat dah? Pendidikan, okey, lepas tu 3A, penggunaan teknologi ni ambil yang WTE tu. Sir tambah. Contohnya WTE. Yang logi waste to energy tu. Okey, siap dah. Aku apa dah ni? 10 minit lagi. Selepas 5 minit awal dah siap dah. Banyak. Kurangkan guna semula kita sudah. Kenapa main lens? Okey. Siap dah tapi sekejap lagi dah. Awal sangat. 5 minit awal. Siap dah? Mana? Siap dah? Siap dah. Amal 3R tulis sikit. Tulis sikit 3R tu reduce, lepas tu kurungan, kurangkan ke apa. Lepas tu letak contoh pendidikan ni letaklah contoh. Tu tak boleh letak besar-besar. Kempen ni tambahlah kempen sir. Kempen tambah contoh-contoh. Ya. Tak payah. Ada kempen boleh je lah tu. Ada kan dalam buku awak kempen ni. Kempen ni apa yang dia buat ni contohnya. Kempen 3R, kempen cintai sungai kita. Awak dah contoh. Dia tulis maksud dia ni. Reduce dan kurungan apa dia? Sama dah. Amalan 3R kurang. Okey awak buat. Tulis kat ngapai. Tulis maksud dia ni. Reduce apa dia? Reuse apa? Tulis aku Melayu. Amalan 3R kita Okey. dah. Apa dah? Tak payahlah. Tak payah. Siapkan dulu. Siap dah? Ini hak awak. Saya nak dengar apa tu dalam. Tak apa. Awak tampal tu siap. Ni guting lagi comel dah. Awak tampal terus dalam buku. Tampal terus dalam buku tulis. Ni tu. Siap dah? Guna semula. Okey. Tampal dalam buku. Amin.
Okey. Nanti awak tampal dalam buku. Tampal dalam buku masing-masing. Gunting. Comel dah. Siap? Tampal dalam buku. Okey. Tampal dalam buku. Cerita, tampal dah. Baru nak tunjuk ke lelaki. Kalau rajin awak gunting lah. Bentuk bulat pizza tu. Tampal dalam buku. Tulislah tarikh hari ni, tajuk. Okey. Kurangkan sikit maksud dia. Reduce tu apa, reduce tu apa, recycle tu apa. Siap dah? Okey, tampal dalam buku. Okey. Tulis tajuk besar dulu. Sisa domestik. Lepas tu tajuk kecil pula. Langkah-langkah mengurangkan. Okey, tampal dah, siap dah? Okey. Okey, beres. Boleh simpan-simpan dah. 5 minit lagi. Boleh simpan-simpan dah. Apa dia? Gilah, ambil. Siap dah? Okey, tampal dah buku. Tampal. Apa sikit ya. Okey lah. Siap dah? Okey, tampal dah buku Siap dah? Tulis sikit ni, masuk ni. Reduce tak apa, reuse tak apa, recycle tak apa. Tu kurungan, reduce kurangkan. Gitu. Siap dah?